Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyoal yang bertanya berkaitan dengan video yang kereta video yang disertakan. Penyoal bertanya, saya nak tanya pasal tentang video di atas, betulkah perbuatan mengosok mata pada waktu pagi merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tujuan saya bukanlah nak mempertikaikan dari sudut perubatan apa yang disampaikan oleh pihak berkenaan, memandangkan beliau seorang pakar ophthalmologi. Secara pertama sekali, saya dengar dah keratan video tu. Pertama sekali, kalau kita nak sebut tentang asal usul perbuatan tersebut, sememangnya ada di dalam hadis Nabi. Adapun bacaan-bacaan selawat itu tidak ada. Bacaan-bacaan selawat, bacaan-bacaan khusus yang dinyatakan tidak ada di dalam mana-mana sunnah. Maksudnya kalau diniatkan ataupun kalau dijadikan sebagai bacaan khusus ketika menyapu muka, sebenarnya menyapu muka tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang ada iaitulah asas dalam perbuatan menyapu muka itu sememangnya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda bangun daripada tidur baginda. Hal ini antaranya diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih. Diriwayatkan ada dalam Bukhari juga ada hadis ini, iaitulah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang mana beliau satu hari tidur di rumah mak saudara beliau yang bernama Maimunah, yang juga merupakan salah seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian agak panjang hadis tersebut. Ibnu Abbas dia tidur bersama dengan Nabi, demikian juga bersama dengan Maimunah. Secara ringkasnya saya pergi kepada soalan terus, iaitulah apabila Rasulullah istaiqadha, kata Ibnu Abbas, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bangun daripada tidur malam, fajalasa yamsahan nauma an wajhihi biyadaihi, yang bermaksud Nabi bangun daripada tidur, Nabi duduk dan baginda menyapu kesan-kesan tidur dari wajah baginda dengan kedua-dua tangan baginda. Ini syahid yang ditanya tadi ni. Ini syahid dia. Iaitulah Nabi duduk, kemudian Nabi menyapu kesan-kesan tidur di wajah baginda dengan kedua tangan baginda. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Tsumma qara al-ashara al-ayat al-khawatim min surati Ali Imran." Kemudian baginda membaca 10 ayat akhir di penghujung surah Ali Imran, iaitulah ayatnya, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, sehinggalah ke hujung ayat 10 ayat akhir dari Ali Imran, surah Ali Imran, bermula daripada inna fi khalqis samawati wal ard sehinggalah ke akhirnya. Kemudian Nabi bangun, Nabi berwuduk dan menunaikan salat qiyamul lail ataupun salat malam tahajud. Kalau kita tengok kepada perkataan para ulama dalam permasalahan ini, barangkali boleh saya kongsikan kepada semua, iaitulah perkataan yang dinyatakan di dalam Ma'unul Ma'bud, kitab syarah kepada Sunan Abi Dawud oleh Al-Aini. Beliau setelah menyertakan hadis ini, beliau berkata, fajalasa yamsahan nauma an wajhihi. Perkataan Ibnu Abbas, beliau nukilkan perkataan Ibnu Abbas yang berkata, setelah itu, setelah bangun daripada tidur, baginda duduk dan menyapu kesan-kesan tidur dari wajah baginda, bukan maknanya sapu dari wajah. Kata Al-Aini, ma'nahu atharun naum, maknanya iaitulah Nabi menyapu kesan-kesan tidur. Wa fihi istihbabu hadza, dan pada hadis ini menunjukkan disunatkan ataupun dianjurkan, digalakkan melakukan perbuatan tersebut. Sekalipun demikian, perkara-perkara yang seumpama ini dikategorikan oleh para ulama sebagai sunnah jibilli, sunnah yang Nabi lakukan kerana tabiat baginda sebagai manusia. Maka sesiapa yang tidak melakukan perkara ini tidak boleh dikatakan dia meninggalkan sunnah dan dia tidak bersalahan dengan sunnah. Tak boleh sedemikian. Kerana perbuatan yang Nabi lakukan itu, Nabi tak pernah bagi tahu kepada orang lain, dan Nabi sendiri tidak pernah menganjurkannya. Dan Nabi lakukan, dan Nabi lakukan bukan bermaksud agama suruh, tetapi Nabi lakukan perkara itu kerana tindakan sebagai seorang manusia. Cumanya para ulama mengatakan sunnah sama ada ia dalam kategori sunnah tasyri'iyah, sunnah yang Nabi buat kerana bertujuan agama, ataupun sunnah yang Nabi lakukan kerana ia adalah sunnah jibiliyah, sunnah yang Nabi buat kerana kemanusiaan baginda. Kedua-dua sunnah ini dianjurkan untuk kita buat.
Tetapi kalau sunnah jibiliyah tadi ni, kalau siapa tak buat, tidak termasuk dalam kalangan orang yang menyalahi sunnah dan tidak mencacatkan agama dia sama sekali. Wallahu a'lam.